Setiap pagi, ramai orang keluar rumah, pergi kerja. Rutin yang sama, hari demi hari. Mereka kerja keras, ikut arahan dan tunggu gaji hujung bulan. Tapi dalam hati, ramai yang bertanya-tanya, sampai bila aku nak macam ni? Bila masa aku nak kejar impian sendiri? Jika anda rasa begini, ini tandanya masa untuk berubah. Ramai orang takut untuk mulakan perniagaan sendiri. Mereka fikir, tak cukup modal. Aku tak pandai berniaga. Aku takut gagal. Tapi tahukah anda, setiap usahawan berjaya pernah mula dari kosong. Bezanya, mereka berani ambil langkah pertama. Sekarang anda ada dua pilihan. Teruskan hidup sama seperti biasa atau ambil tindakan untuk ubah masa depan anda. Saya akan berada di Bandar Datuk On bulan ini dan saya nak bantu mereka yang serius nak keluar dari kehidupan makan gaji dan jadi bos sendiri. Jika anda salah seorang daripada mereka, komen "saya ready" dan DM saya sekarang. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu nanti. Masa terbaik untuk bertindak adalah sekarang. Saya percaya anda boleh. Tapi soalan paling penting, adakah anda percaya pada diri anda? Komen "saya ready" atau DM saya sekarang. Masa depan anda bermula sekarang.